Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Perlis 2024, kertas 2 soalan 15. So tajuk dia adalah nombor indeks. Okay. Soalan ini saya sudah ubah soal sikit lah. Okay. So dia cakap ini adalah harga dan indeks harga bagi 4 jenis bahan lah untuk buat kopi tu. Okay. So ni tahun 2022 dengan 2023 punya harga. So ini adalah harga indeks 2023, asas 2022. So ini adalah peratus dia. Okay. So sekarang A dia minta kami cari W, X, Y dan Z lah. So jika harga sebutong kali meningkat sebanyak 75% pada 2023 dari tahun 2022. Okay. So kami one by one dulu. Okay, macam mana kami nak cari W? So W dia adalah pemberat kan. So dia sini adalah peratusan. So masuk W sama dengan $100, $47, $2.25. So this one will get 26. Okay, sampai X. Okay. So X ini kami guna harga indeks lah. So bermasuk 0.5 divide with X times 100 sama dengan 100. So bermasuk X sama dengan 0.50. Ini mesti mau taruh 2 tambah perpuluhan. Okay, sampai Y dan Z. Okay, Y dan Z ini macam mana kamu nak buat? Okay, Z dia ada beritahu harga sebut tongkat ali. Ini tongkat ali meningkat sebanyak 7.5%. So kami buat Z dulu lah. So bermasuk Z sama dengan 107.5. Okay, so sekarang kami buat Y pula. So bermasuk Y per 1.80 darab 100 sama dengan 107.5. So bermasuk Y sama dengan 1.94. Okay. So soalan B, dia suruh kami cari indeks kubahan ni pada tahun 2023 asas 2022. Okay. So semua maklumat sudah ada. Kami terus guna formula. So indeks kubahan pada 2023 asas 2022. Okay. So one by one lah. Semua kan D saja. W equal to 26 plus 108 47 plus this one 100 times 2 plus 10.7.5 times 8 25. This one kami bahagi dengan 26 plus 47 plus 2 25. So this one will get 106.38 approximate lah. Okay. So question C, dia cakap jika pemilik kedai kopi tu dia memperoleh keuntungan sebanyak 40% daripada jualan kopi tu. So dia tanya berapakah harga, sini saya mau tambah juga harga jualan. Okay, pada tahun 2022. Okay, so sekarang kami mau cari cost pada 2022. Okay, so C cost 2022. Bermaksud kami ambil sini kami jumlahkan 0.70 tambah 2.50 tambah X sama dengan 0.50 plus 1.80. So this one is 5.5. Okay, ini adalah cost lah. So harga jualan harga jualan 2022 sama dengan 5.50 darab dengan 1.4 sebab dia juga untung 40% lah. So this one you will get 7 ringgit 70 sen. Okay. Soalan D, dia cakap cari harga cawan kopi mat kilau pada 2023 lah. Jika peratus keuntungannya tidak berubah. Okay. So bermaksud dia masih kekal profit dia 40% lah. Tapi cost lain lah. Cost kami ambil ni juga. Okay. So cost 2023 sama dengan 0.72 plus 2.70 plus 0.50 plus Y is 1.94. So this one we will get is 5.86. So bermasuk harga saya mau tambah lagi ni harga jualan. Okay. So harga jualan 2023 sama dengan 5.86 times 1.4. So this one will get how many? 80 ringgit 20 sen. Okay. Soalan E, dia cakap indeks kubahan bagi kos ni dia meningkat 18% lah. Ini adalah cost Okay. Pada 2024 dari 2022. So dia tanya jika cawan kopi
dijual pada harga RM8.99 pada tahun 2024. So dia tanya adakah munasabah mendapat 40%. Okay, so ini dia terus beri kami itu indeks gubahan lah. Okay, so sekarang kami boleh terus cari kos bagi kopi itu pada 2024. Kos pada 2022 adalah berapa? 5.5 kan? Okay, so bermasuk kos 2024 sama dengan 5.50 times with 1.18. Okay, so dia sebab dia cakap naik sebanyak 18% lah. So this one will get 6.49. Okay, maksud dia tanya adakah munasabah dia akan dapat untung 40%. So kami test lah guna amount ini. Kami darab dengan 1.4. Si kami boleh dapat berapa value. Kami dapat RM9.09 tau. Tapi dia cakap sini dia jual RM8.99 kan. Ini lebih besar daripada 8.99 kan. So bermaksud dia tak munasabah lah. Dia tak boleh dapat profit 40%. Munasabah.